Okay, budak-budak, korang nak pergi mana ni? Game on. Game on. Yeay, jom. Kita nak pergi main dekat game on. Jom. Bawa budak-budak. Kita mulai lagi, hari baru berseri. Anwar Family di sini, jom ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar cari makan, kenangan kita simpan, jom bersama tanpa alasan. Anwar Family Vlog, mari ikut kami, enjoy tak berhenti. Travel camping, cari makan lagi. Setiap momen jadi memori. Anwar Family Vlog, senyum gelap penuh harmoni. Terima kasih karena di sini. Jom jalan bersama kami. Okay, kita dah ada ni glove, socks semua ada. So, kita macam mana masuk ke sini terus? Oh tak, dia setiap tempat. Jom pakai dulu, jom. Nanti kenapa? Ada kata Aziz suruh. Oh, suruh ni Budak Itu dapat apa? Sebab tas kita nanti kita bagi token main arcade. Oh, token main arcade. Alright. Ini pun salah satu kat tas kita orang. Oh, okay. Kita nak masuk, kita kena scan dekat ni ada barcode. Kita scan. So semua game yang kita nak main tu kita kena scan. Alright, ni Ninja Challenge. So korang nak main mana dulu ni? Ninja Challenge. Ninja Challenge. Okay, Ninja Challenge dulu. Jom kita pergi dekat Ninja Challenge. Nanti kita boleh masuk satu-satu. Dia jenis open tau. So kalau yang tak bayar tiket tu, just anak-anak je nak main. Parents boleh duduk kat luar. Dia ada seat dia. Parents boleh duduk kat situ. Kalau anak yang dah besar lah, korang nak lepaskan je anak-anak main kan. Kalau macam anak kecil-kecil tu, korang kena masuk sekali lah. Lepas tu dia macam ni lah. Kat sana ada sport hub. Ada, ini untuk budak lah. Nak explain ni budak lah. Beauty salon ni semua ni kawasan budak-budak. Lepas tu dia ada tempat untuk jam. Ada menarik juga tempat dia. Nanti kita masuk satu-satu. Ini bubble bank. Kita masuk satu-satu yang nanti. Budak-budak ni nak masuk ninja. So kita masuk dekat ninja. Oh, glove mama kat dalam, tak apa. Kat dalam kita pakai glove. Ada scan dulu masuk. So kena tulis. Alright. Jam ni untuk challenge timing korang. Dia dekat sini tau. Awak buka WhatsApp. Kalau dia keluar ni, Mama minjam dia tu. dah lah. Awak masuk, awak collect. Tapi kalau awak buat dia keluar ni, maksudnya awak dah step lah. Satu je. Tapi sampai awak collect tu, awak jalan-jalan, awak tengok lah. Mana yang perlu awak suruh lah awak step. Awak rasa dah cukup, awak datang sini balik, awak step. Kalau step, pastikan dia keluar ke sini lah. Ya. Masuk ikut sini, keluar pun ikut sini. Sama je. Jom. Step ni. Join the challenge. Come, welcome player 7 pieces to join the challenge. Bukan naik. Welcome player 1 Ikut. Dia orang dah lari lah, lantak dia orang lah. Kita lek-lek. Kita lek-lek je. Entah. Itu dia ada challenge orang. Oh, dia kena pergi tap kat setiap ni. Jom. Kita nak ke mana sini? Dekat sini lah. Mana ni?
Yo. Okey, minta maaf lah kalau Mama yang buat excited. Allah Akbar. Allahu Akbar. Yang penting Mama nak naik gelongso. Yang lain lantak dia orang. Oh, padahal kita dari sini straight je naik gelongso. Yes. Aki tak sampai ke sini. Okay, jom Kak, kita turun. 1, 2, 3. Alamak. Alah. Gelongso dia tak licin. Ke mamanya seluar yang tak licin? Tak licin. Seluar Mama tak licin kot. Ini okey. Naik, kakak naik. Ada berapa yang mungkin ini ni? Naik balik. Naik balik ah. Laju. Berapa lagi? Ada berapa lagi? Tak apa, tak apa. Awak pergilah. Okey, kita main sini. Mau kena teman apa? Sebab kita pakai glove. Glove ni wajib. Jadi dia tak boleh nak apa tu? Nak touch screen. Ingatkan rendah. Duduk ya. Ingatkan rendah. Okey. Jom ni, I keluar lah keluar. Dah. Ha? Korang? Adik? Naik. Ha? Okey. Kita cuba. Kat mana keluar? Amak. Memang ambil ikat sini. Okeylah, jom turun. Apa dia? Mama mencuba untuk naik ke sini. Duduk di atas tu. Duduk guys. Korang yang muda-muda ni datanglah. Jangan tunggu dah tua. Ya, betul. Atas ni. Okey. Adik kena ni peluk kaki. Okey, 1, 2, 3. Tak apalah kalau baik. Mana basikal? Dia tak nak dengan saya. Ya, dia sepatutnya dari sini dek. Dia kena ke sana. Sebab dia tinggi, nampak macam tinggi sikit kan. So dia ke sana. Kita orang pun terbalik. Arrow pun ke sana. Korang tak touch sini lagi tadi kan? Sini tak payah. Cepatlah. Okay, careful. Alright. Oh, Mama nak naik. Okay ke? Tak gaya ke? Kita nak tengok Mama naik basikal ni. Tak sempat ambil video Adnan.
Tak licin lah. Wih, kata tadi dah keluar. Mai jangan keluar deh. Ada volkan ini ya. Oh. Dapat naik paling atas. Keluar mana? Sana. Sini ya. Aduh. Jom main tu. Bola bagi lari. Jap. Jalan. Orange. Oh. Merah ada dua. Biru. Merah. Ya. Yang tadi saya naik longsor. Laju. Mama punya semua tak laju. Nak naik lagi ke? Alright. Apa kau pasal? Dari ke bawah. Adik tolak. Dari tolak jalan taduk je.
Ada bola? Tak ada bola? Tak ada bola. Kena booking. Kat ni kita kena ada games kat sini yang kena booking. Macam pingpong, archery, kat sini kena booking. Tapi yang ni tak payah booking. Boleh main je. Penat lah sebenarnya. Jom. Dari sana lah. Macam tu. Adik boleh, Dek? Apa ni? Apa yang berlaku? Ganaklah dua adik dengan ni. Lepas tu bagi Muhammad pula. Lepas tu bagi Muhammad main pula. Ya Allah. Okay, kat sini pun ada apa tu? E-sport. Ni PS-sport lah. Ni ada game. Nintendo untuk main relax lah. The boys ni main bowling. Ini e-sport. Okay, kat mana kita nak tengok Muhammad pula? It's high.
ni belagak. Daripada kita main rap. Ui, powernya orang ni. Boleh kan? Apa? Kenapa jadi? Tunjuk ke ni? Ya. Alright, kita stop makan dulu dekat the chicken rice shop. Actually dah berapa kali jugalah kalau datang Melawati Mall memang kita biasa ke makan kat sini. Tak tahu kenapa. Padahal kedai makan banyak kat sini tapi macam bila datang sini dia lapar je dia nak jadi makan nak makan chicken rice shop. So kita kita makan rest solat dulu. Tiket ni jangan buka, biar aja dulu. Nanti kan lepas dah settle semua kita boleh sambung main lagi. Badan dah sakit-sakit dah, maklum lah. Dah remaja. So badan ni makin sakit lah. Lepas ni kita bagi budak-budak ni je lah main. Mama tunggu masa untuk karaoke pukul 5.30 sekarang. Okay. Overall tempat dia nak kata terlalu best tu okey lah. Not bad lah, not bad. Dengan harga dia berbaloi lah, RM40, RM44. Apa tu pada apa tu dia cuti sekolah dia kira harga public holiday. Jadi okey lah sebenarnya harga dia RM44 dengan dia punya games yang dia bagi tu not bad lah, berbaloi. Okay, so kalau nak datang boleh datang lah. Kat sini dekat Melawati Mall dia ada few cawangan. Ni antara cawangan yang boleh lah, saya suka, boleh repeat. Mama tak sedap makan dah. Yang dekat apa? Nasi adik tu banyak tu tak ada tu dah habis. Diet. Saya apa? Kat sugar. Tak perlu ada mak. Takut dia tak ingat dah. Ni nasi ayam dekat belakang ni. Kan? Belakang ni. Oh, tu sedap oh. Dan kita kat dalam pasar ni. Mana dia orang? Dia orang tak jadi masuk. Tapi masa dia orang ada dekat salah satu tempat play area ni. Mana? Tak jadi main ke? Macam tu kan? Ini budak 3 orang ni. Tak ada. Mana budak 3 orang ni? Ini ada baju-baju princess yang boleh dipakai. Yang boleh salib. Okey, kakak masuk penjara kak. Dia akan ambil gambar. So adik ni pakai. Cuba adik pakai. Pakai baju jadi princess. Boleh pilih. Kakak kalau kecil lagi mesti kakak nak. Boleh lah, boleh tukar. Cuba pakai. Kita layan lah. Anak dara dah besar. Jadi kita tengoklah anak. Ya Allah. Makeup. Balik lampu dia. Tak ada. Oh. Dia ni tengok. Tengok tu dia nak naik juga dekat tempat ni. Lepas tu dia paksa mama naik. Ya Allah. Kalau budak kecil naik senang le. Ini orang besar naik seksa tahu tak? Ini saiz budak-budak umur berapa tahun ni ha. Naik gelosor situ. Okay, sini ada bank. Wah, ada peti besi. Cuba nampak.
Banyak. Banyak ke? Puyo. Macam orang pun duduk dalam tu. Ini. Ini ada ATM. Awak ada duit dalam ni? Marilah. Ni ada hotel. Okay. Dahsyat hotel dia. Boleh baring. Kalau rasa penat boleh baring, boleh tidur dulu. Management. Oh. Hi, welcome. Ada reservation. Ini receptionist. Dia yang peliknya kalau kita naik ke sana kita jumpa bilik dulu. Ya, hotel kami. Kita salah jalan, patutnya naik ke belakang reception. Kan ada tetamu. Ada tetamu. Dek, nak bilik dek. Ni tempat bilik. Ada buat tempat bilik. Saya budak kemarin. Ni apa? Ni kau siapa? Ada Cina. Siapa tinggalnya Cina di sini? Sebenarnya tempat kanak-kanak ni lebih menarik daripada tempat yang lain. Saya mencari tiduran. Okey. Boleh lapor diri ni receptionist ni. Sebenarnya mencari orang. Kita cari orang tak jumpa tapi kita main dulu. Ini dunia kanak-kanak. Tapi rasa macam dunia kami. Dia ada workshop. Sini. Oh, dia ada workshop. Okey. Kakak, boleh repair kereta? Ada sini. Ni kita tawar kan? Kata Ni saya nak siap ni dah 2 minggu. 70,000. Dah 2 minggu hantar tak siap-siap lagi ni. Bila nak siap kereta saya? 70,000 bayar dulu. Boleh saya beli kereta baru kalau macam ni. Okay, kita boleh keluar sekarang. Disebabkan weekdays ni tak ramai orang. Cumanya kalau yang ada anak kecil ni, tolong awasilah anak-anak kecil ni sebab ada kadang-kadang yang lebih besar. Dia main berlari-lari, tak ada orang jaga. Rasanya kalau macam weekend kan, dia kena ada staff jaga supaya memang khas untuk kanak-kanak je masuk kat dalam ni. Kalau yang lebih kanak-kanak yang lebih besar ni, kita prevent lah diorang daripada masuk ni. Jangan bagi diorang masuk. Sebabnya dia main lari kan, yang besar-besar ni lah. I mean yang umur belasan tahun. Kita bagilah ruang untuk kanak-kanak bermain dengan lebih selamat. Mana budak 3 orang ni entah. Kan? Tak ada kat sini. Itulah. Jadi Nanti kita naik ke yang lepas. naik. Ini bawa sikit. Aduh, belum ekstrim dah jatuh. Okay, kita tengok Ataris pula. Tolong adik tu. Kita try tengok Ataris pula macam mana perginya. Adik jangan gelak. Pegang je kau kuat. Hendaknya aku gelak. Oh, okey. Ui.
Cik Muhammad belum apa-apa dah gelap. Belum apa dah nak jatuh. Apa berumpat sangat, Muhammad? Tu nak waktu set masa tadi. Tapi tak apa, boleh tengok daripada video. Kelas, Muhammad. Apa pula sangat? Aduh. Terlalu sekejap. Oh, susah? Susah ke? Okey, dapat. Adik, tadi sikit. Tu maju sini sorkan ya. Sorkan ya. Dah makan lah. Tadi dia melekat kat gigi je. Balik tinggi. Tangan jangan patah. Oi, gegar-gegar. Belum jatuh. Oi. Wah. Bawa, ingat tak bawa? Okey, kita dah settle main dekat dekat Next Jam berapa ke? Games On. Okey Game lah, On. puas tak? Tak sangat ni. Tak sangat. Tapi boleh lah. Takkan tak puas lagi? Nak main lompat tu. Apa? Nanti kamu yang tak nak Daripada pukul lompat. apa tadi? Daripada Dari pukul apa? 11 lebih kan? 11 sampai sekarang. Sekarang dah pukul 9 Kamu yang malam. tak Daripada nak 11 pagi tunjukkan. tadi, 11 lebih pagi tadi. Sekarang dah pukul 9 malam. Takkan tak puas lagi? Dia bagus dia kat sini boleh keluar masuk lah. Kita keluar few time, pergi solat dulu, pergi makan. And then kita masuk sambung balik. Boleh main e-sport, boleh main Nintendo semua. Puas lah. Puas. Tapi penat lah, serius. Budak-budak ni biasalah, muda lagi kan, energi kuat. Jadi tak penat lah sangat. Untuk mama ni penat lah, penat. Okey lah, kita pergi last kali kita pergi main ke arcade sebab dapat apa tu, token. Alright, last kali. Jom, ciao. Dari camping tepi hutan ke bandar cari makan, kenangan kita simpan. Jom bersama tanpa alasan, ada family vlog, mari ikut kami, enjoy tak berhenti jauh. Camping cari makan lagi, setiap momen jadi memori. Ada family vlog, senyum gelap penuh harmoni. Terima kasih telah ada di sini. Jom jalan bersama kami. Kita mulai lagi hari baru berseri. Akbar Family di sini, jom ikut sekali.